Kadang-kadang bila kita tak tahu nak makan apa, dah cari merata nak makan apa pun tak jumpa, lalas kita pilih ayam goreng dengan sambal. Sebab apa, tekak kita ni memang nak makan yang pedas-pedas, dan lagi ayam goreng tu garing dengan sambal yang simple je. Jom kita buat hari ni dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Untuk ayam ni kita akan perapkan dengan cili, bawang semua yang telah dikisar. Lepas tu kita akan gorengkan dia. Kita kisarkan dalam 4 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 biji bawang merah. Masukkan dalam blender. Lepas tu kita masukkan dalam 1 sudu biji ketumbar, dalam 1 sudu serbuk lada putih, 1 sudu serbuk cili. Lepas tu korang masukkan dalam 1 biji telur. Masukkan sedikit saja air untuk mengisar. Lepas tu kita kisar macam biasa. Lepas kisar, korang masukkan bahan kisar kita kat dalam ayam. Jangan lupa untuk perasakan dia dengan sedikit garam dan juga sedikit perasa. Lepas tu kita masukkan 4 ke 5 sudu besar tepung beras. Kemudian korang gaulkan dia sampai dia sekata dan perapkan dia selama 30 minit. Lagi lama lagi best. Sementara dia berap, kita buat sambal dia pula. Kita akan gorengkan 5 ke 6 ulas bawang putih, 1 biji setengah bawang merah, 9 tangkai cili padi dan 3 tangkai cili besar. Semua barang-barang ni kita gorengkan dia. Goreng jangan lama sangat, nak bagi dia layu sikit je. Lepas tu kita letak kat atas pengisar ke, atas cobek ke. Perasakan dengan sedikit garam dan juga sedikit perasa. Lepas tu korang boleh gesek-gesekkan dia atau kisar lagi senang. Kemudian kita masukkan minyak yang panas dan gaulkan dia sampailah dia sekata. Dah siap sambal kita, ayam pun dah siap perap. Kita boleh goreng dalam minyak yang panas. Korang balik-balikkan dia. Bila nampak dia dah garing sekata semua, kita boleh angkat untuk dihidangkan. Bolehlah korang ketuk-ketuk sikit ayam dengan sambal tadi. Makan panas-panas dengan nasi putih, kalau ada kicap pun best ni. Resipi yang sangat simple, korang kena cuba kat rumah. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.